Tekan button trip. Okey, dia akan auto naik. Ramai orang tanya saya, gapo rahsia Madi Academy? Bila orang belajar wiring dengan dia ni, mudah faham dan lepas habis kelas tu, terus boleh buat. Walaupun belajar secara online. Dan kalau belajar bersemuka, memang lagi kemah. Okey, sebenarnya tuan-tuan, alhamdulillah, bukan sebab saya pandai dan tak ada rahsia gapo pun. Itu hanyalah Allah ilhamkan dekat saya teknik mengajar yang mana saya share dalam kelas Madi Academy. Cara saya berkongsi ilmu, kita akan belajar teori sebanyak 10% dan praktikal macam dekat site sebanyak 90%. Jadi sebab itulah ramai yang belajar dengan Madi Academy, walaupun belajar secara online, dia terus boleh praktik selepas habis kelas. Jom tengok apa yang kita ajar dalam kelas wiring. Untuk bahagian single phase, okey, tuan-tuan akan belajar bermula daripada kabel servis TMB, macam mana nak masuk dekat cut out, macam mana nak masuk dekat neutral link, lepas tu sambung dekat meter TMB dan keluar meter TMB ni terus pergi ke main DB. Sebenarnya dekat bahagian sini ni, cut out neutral link dengan meter TMB ni kita bukan buat sambungan. Ini adalah kerja-kerja TMB, tapi kita mesti tahu juga sebab berkaitan dengan kita kan. Okey, jadi selepas keluar meter TMB ni baru kerja kita. Dia akan masuk dekat main DB, dia akan masuk dekat sub DB. Okey, ni main DB, kita on dulu main switch. Okey, ni nama dia RCCB. Yang ni punya RCCB auto reclose ataupun auto reset orang panggil. Okey, bila kita on, kita mesti select ke sini untuk onkan dia punya auto. Okey, contoh kalau dia trip, kita test sekali. Okey, dia akan automatic naik. Sekali lagi kita tengok. Okey, yang ni jatuh bila tekan button trip. Okey, dia akan auto naik. Okey, ni untuk pergi ke SPD. Okey, ni untuk litar cahaya. Kita on dia punya MCB. Ni untuk litar kuasa. Alright, kita boleh try on dia punya load. Okey, lampu menyala. Yang ni kita boleh control juga pakai photocell. Ni kita buat bypass dia. Okey, yang ni okay, lampu menyala. Ni kita control untuk motion sensor. Yang ni kita buat bypass lah. Untuk sub DB. Okey, kita on dia punya main switch. Kita on dia punya RCCB. Okey, kita test trip dulu. Okey, ni kita on dia punya litar cahaya, litar kuasa. Okey, lepas tu kita on dia punya RCCB.